Okay guys, hari ni aku nak bawa korang tengok unit dekat Johor Jaya. Jom. So untuk unit ni kita pakai access card. Salah. Abang Fikri. Ya, pasal Abang sini kau cik aku Dekat Johor Jaya pun abang ada unit lah. Ada? Kenapa? Dekat sini berapa harga? Sini monthly dia dah 800 lebih je. Boleh bawa saya tengok bilik tak? Nak tengok bilik? Okey, jom. Let's go. Nak tengok bilik? Jom, saya tunjuk. Okey bang, inilah bilik ni bang. Konsep masih sama lah, hotel. Okey, kita tengok. Sini berapa harga bang? Sini bulanan dia RM857 sahaja. 800 dapat apa je bang? Lepas tu kita akan bagi queen bed, wardrobe, table chair, full furnish lah. Aircon pun ada. Aircon pun ada. Siap private toilet. Kipas laju abang. Kipas laju. Private toilet. Wah. Okay bang, macam abang tengok belah kiri abang ada apa bang? Belah kiri. Ada window. Wah, ada window bang. Mantap abang. Ni boleh parking belakang. Boleh bang. Bang. Kat sini mana Adobe paling dekat Nak Adobe kau nak apa? Basuh baju? basuh baju. Tak kisahlah, sini aku Tak tunjuk. risau. Nah, suspend. Suspend. Bukan surprise je bang. Surprise. Tengok unit kita orang complete. Ui, Ada ada washing washer. machine. Ada Dryer. dryer. Betul. Mantap abang, tak payah pergi Adobe. Kau tak nak pergi Adobe dah.